Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudara Rafizi, Saudara Syukri, kepada tuan rumah kita pada hari ini, bakal calon kita Saudara Rizwan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sama ada yang ada secara fizikal di depan mata saya ni ataupun yang menonton di atas talian. Ya, ribuan yang menonton program-program kita. Saya pagi ni tadi mula-mula saya ada program backwah. Backwah tau. Orang Kelantan maksudnya macam dia rewang lah untuk kenduri. Kita buat di sebuah kedai di Setiawangsa. Kemudian saya buka kaunter di sebuah kedai mamak dekat Sri Rampai, juga dalam Parlimen Setiawangsa. Ada seorang pakcik ni, saya nak berkempen dia cepat-cepat angkat kad ahli bersama. Dia dah jadi ahli lama dah. Dan seterusnya saya terus datang ke Melaka untuk program kenduri. Tadi saya sempat goreng ayam, tapi saya goreng yalah. Dia punya rempah tu tak ada kaitan dengan saya. Basuh pinggan, layan orang ramai yang hadir, memang cukup meriah. Dan buat kali pertama saya dengan Rafizi, first time kami berdua bermain pickleball. Dua-dua main pickleball buat kali pertama. Dan malam ini program ceramah. Ceramah ni mungkin agak tipikal lah dalam politik kan. Tetapi acara-acara lain yang kami buat sepanjang hari itu agak luar biasa. Kenapa kita kena ambil pendekatan yang pelbagai? Ini kerana kita nak bawa parti bersama ini untuk bertemu pelbagai lapisan masyarakat. Ceramah ni saudara-saudara, saya ingat orang yang tengah menonton online, orang yang ada di sini, 80%, 90% ni mungkin dah tengok ceramah ni hari-hari. Jadi kadang-kadang dia pun, kalau kadang-kadang kita ada orang kata apa? Punchline, kita tak buat punchline kat satu ceramah tu, dia bising. Sebab dia dah expect certain things kan, dah hari-hari dia tengok. Tetapi masyarakat awam ni, orang biasa, hidup mati mereka bukan sebab politik. Mereka tidak dengar konten ya. Dia mungkin kalau nak tengok sekali seminggu, hari lain dia nak tengok Netflix juga. Kan? Mungkin nak tengok acara memasak dekat YouTube ke dan sebagainya. Jadi nak tak nak, bersama kena turun dan hadir. Dan ini kerana pendekatan kita apa? Pendekatan kita ialah kancil ini kita tak nak kawan dengan orang lain. Kan? Sebab kalau cuba tengok keadaan politik yang ada pada hari ini, semua parti-parti besar di Malaysia ini dah pernah bergabung dengan parti yang lain. 2012 pernah Haji Hadi, apa ayat dia? Ulama terompah UMNO waktu tu. Bila dia nak hentam UMNO, dia keluar ayat ulama terompah UMNO. Sekarang lainlah dia pusing. Kan? Sebab sekarang UMNO ni jadi macam orang paling handsome lah. Kan? Dalam dunia ni, kalau kita anggaplah yang PAS peminat dia, PH peminat dia, semua orang berebut kat UMNO. Kita pun pelik juga kan? Ataupun orang cantik lah. Itu terpulang pada perspektif mana. Dan macam yang saya paling pelik, BN ni dah menang dekat Johor. Dia pergi sendiri. Awal-awal dia kata kita tak nak kawan dengan orang lain, kita pergi sendiri. Dan mereka menang. Negeri Sembilan, mereka yang kacau. Kacau, jadi pilihan raya, mereka menang. Jatuh kerajaan PH. Di Melaka ni, yang kita pelik, tiba-tiba PH pula kata nak berkawan dengan BN. Ni orang kata macam muka tak malu lah. Kan kat mana sebelum ni duk hentam ni, dah mula hentam. Pasal tabung haji, sakau, felda, macam-macam. Tapi sambil tu dia kata dia kenyek-kenyek mata. Kan, kenyek-kenyek mata. Boleh tak kita berkawan balik? Jadi ini yang buat orang kat bawah, rakyat ni confused. Jadi bila orang kata kenapa bersama, kita nak pergi sendiri, tak nak berkawan dengan orang lain walaupun susah. Sebab saya rasa semakin lama rakyat Malaysia semakin frust dengan pendekatan politik ini. Jadi jalan yang kita pilih untuk bersama ni memang tak mudah.
Ramai di antara kita dulu pernah mulakan langkah ni. Kita buat bina dalam perjuangan yang lama, kita bina sampai ke atas, dapat kuasa, dapat jawatan yang besar. Tapi bila kita tengok pergerakan yang lama ini tak dapat nak hidup atas idealisme tersebut, maka kami ambil keputusan, we start again from zero. Jadi inilah pendekatan kami untuk buat parti bersama. Ia bukan mudah, memang banyak ranjau. Dan kita memerlukan satu pendekatan yang mana we start balik, kita mulakan balik, dan kita punya struktur parti bersama ni dia lepeh. Dia tak banyak level. Kita tak nak orang macam Ramanan. Kalau dia ada banyak level, dia akan melahirkan warlord. Tauke-tauke ataupun mana otai-otai kawasan. Jadi kita tak nak pendekatan itu. Kita nak seboleh mungkin ahli dengan pimpinan yang ada ni dekat. Dia tak berapa jauh. Kita perlembagaan parti sedang digubal dan akan melalui yang barulah untuk pindaan. Kita akan go through proses parti, proses ROS. Tapi idea dia ialah kerana sekarang tahun 2026 kita tak payah dah ikut struktur parti-parti lama. Struktur mereka itu sebab zaman dulu. UMNO 1946. Kan? Itu dia kena ada pendekatan yang relevan untuk zaman itu. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ini ialah pendekatan parti bersama. Kami masuk dalam PRN Negeri Melaka, kita dah tahu keputusan di Johor, tetapi juga saya rasa penting untuk kita masuk di Johor supaya kita dapat tengok, we can gauge kat mana level kita. Kita ni hebat ke, teruk ke, sekurang-kurangnya kita masuk. Dan kita perlu tanam benih. Sebab kita tahu plan kita ni mungkin makan masa sedikit, tetapi bagi orang kenal, ini parti bersama. Parti bersama ni dekat dengan masyarakat. Sebab antara perkara yang sangat penting sebenarnya untuk satu parti politik, bukan soal ideologi sangat ke apa, tetapi soal adakah mereka ni berkhidmat kepada masyarakat atau tidak. Ada nilai tak kepada masyarakat. Bila kita buat kenduri tu bukan semata-mata kita ada makan-makan. Kalau nak makan, baik pergi program BN, baik pergi program PH. Dulu makanan kat PH pun tak berapa sedap, tapi sekarang dah sedap dah. Sebab dah duit dah banyak. Tapi kita punya pendekatan ialah supaya kita dekat dengan rakyat. Kita ada doktor, kita ada buat career talk, ada macam-macam yang kita aturkan supaya parti ini dekat dengan rakyat. Dan biarlah parti-parti lain nak main sentimen kaum, nak main sentimen agama, tetapi parti bersama, kita cuba bawa rakyat Malaysia ni bersama-sama dan membuktikan sebenarnya di depan kita ni ada lebih banyak perkara yang sama antara kita. Memang ada perbezaan, tetapi ada banyak perkara yang sama. Soal ekonomi, soal gaji, soal pekerjaan. Saya jumpa tadi seorang ni, dia seorang individu India. Dia ikut wife dia doktor, bekerja di sini. Dia kerja IT, dulu kerja kat KL. Dia pun kata mungkin dalam nampak gaya sebuah syarikat antarabangsa, dia pun mungkin dia kata nampak susah kerja kat KL tu. Dia nak cari kerja yang setara dekat Melaka dengan kepakaran dia di dalam IT. Susah. Kan? Memang mencabar. Makna pilihan dia kena pergi ke KL ataupun lebih lagi kena pergi ke Singapura. Kan? Tapi sampai bila kita makna orang kena berhijrah untuk cari makan? Kita nak tengok makna tak payah KL ni pun dah sebenarnya dah terlalu sesak. Saya duduk KL, saya tahulah. Tetapi sebab pendekatan pembangunan kita selama ni terlalu berpusat. Makna yang di luar susah. Orang kena merantau. Ini semua kita kena fikir. Melaka ni sebenarnya potensi dia banyak. Pelancongan betul. Dan saya rasa agak berjaya. Tetapi ada banyak lagi aspek-aspek yang perlu ditekankan. Satu lagi isu di negeri Melaka ini ialah soal perubahan iklim. Tambak dekat ni, yang di banyak tambak tanah dekat bandar tu, yang lepas tu terbengkalai, itu semua akan jadi masalah, dah pun jadi masalah. Dan akan menyumbang kepada lebih banyak masalah di masa akan datang. Dan Melaka sendiri kan UNESCO status. Kalau hilang status tu,
dia akan menjejaskan pelancongan dan sebagainya. Dan kalau tak ditangani dengan betul, sebab ada banyak warisan sejarah dan sebagainya, itu semua kena ditangani dengan betul. Tapi kadang-kadang kita tak nampak kesedaran di kalangan pemerintah yang dia tahu nak lulus saja buat projek-projek baru. Jadi saudara-saudara, kita ada tampilkan 15 calon di negeri Melaka. Sebelum ini kami tampilkan 15 di Johor. Johor ni ada 56 DUN. Jadi ada juga, dia kata saya nak undi bersama. Tapi kalau korang semua menang pun tak boleh jadi kerajaan, tak nak lah. Jadi okey, sekarang kita letak 15, ada 28 kerusi. So alasan itu tidak timbul, kan, secara teorinya. Tetapi saya nak tekankan di sini, sama juga dalam kita melakar parti bersama ini, kita tahu hambatan-hambatan yang ada. Jadi bila kita bercakap untuk saya dengan Rafizi, kalau nak kata nak jadi menteri, baik kami tak payah letak jawatan, dah jadi menteri dah pun. Tak payah buat parti baru, kan? Sebab kami dalam parti Perdana Menteri pada waktu itu. Tetapi kita merasakan, kalau di peringkat federal, pilihan raya akan datang, kita mampu menjadi pembangkang yang berkualiti. Sebab waktu kami dalam PKR ada 10 orang antara kami, saya, Rafizi, Wong Chen, tinggal 7 je lah budak nakal. Dia pun dah tak nakal sangat. Tapi bila ada 10 budak nakal ni, kita dapat lebih memberi impak yang lebih besar daripada 74 wakil rakyat pembangkang PAS dan Bersatu. Ya? Sebab mereka, sebab apa? Sebab ada seorang tu tak suka ponting. Ya, dia cakap banyak tapi dia suka ponting. Ada yang lain tu dia tak serius. Tapi kita 10 orang, ya, kita tak adalah dalam sejarah Malaysia 10 ahli parlimen kerajaan berani lawan sampai memaksa kerajaan terpaksa buat beberapa U-turn. Jadi saya yakin itu kita dalam kerajaan. Makna banyak lagi terikat-ikat. Bayangkan kalau kami sebagai ahli parlimen pembangkang, kita jadi ahli parlimen yang berkualiti. Dan saya yakin, ya, kalaupun kita tak dapat menang di Melaka ini, apa jua keputusan, kalau dapat satu pun itu sebenarnya satu perkara yang baik. Ya. Tetapi kalau mereka tak menang pun, macam kita tengok sahabat-sahabat kami di Johor, mereka terus bekerja, terus serve masyarakat. Saya punya ni staff lama saya perasan ni dia dah pernah kalah dah. So dia kena go all out lagi. Tapi bermaksud soal dia bukan menang atau kalah, tapi soal dia ialah sama ada kita bagi impact atau tidak. Sebab kita terlalu banyak wakil rakyat dekat Malaysia ni makan gaji buta, ya, dapat pencen lagi dan tak ada impact pun. Ada ke tak ada dia, kita rasa tak ada beza. Tapi bagi wakil-wakil bersama ini, saya rasa mereka ini akan kita tengok dia punya nilai tambah dia dengan sangat ketara. Ya, menang, kalah itu benda yang di luar bidang kuasa kita. We will give our best dalam segala hambatan yang ada. Dan calon kita di sini, saudara Rizwan, bekas polis, pernah bekerja di dalam sektor korporat dengan sangat-sangat selesa. Tetapi dia memilih untuk menjadi calon. Tak pernah ada latar belakang politik sebelum ini. Jadi dia memilih untuk terjun dan menawarkan diri. Dan bagi saya harap penduduk di negeri Melaka yang hadir di sini, di Sungai Udang khususnya, yang menonton di atas talian, dapatlah bagi peluang. Sebab parti-parti yang lain ni kita dah bagi dah semua kepada mereka, tetapi kita tengok tak banyak yang berubah. Kami mahu kali ini, kalaulah diberi peluang, kalau tak dapat kuasa pun insya-Allah kita akan bagi impak kepada masyarakat. Kalau dapat kuasa, kita rasa kita akan tunjukkan kelainan. Jadi, tapi kami tak dapat buat tanpa sokongan daripada saudara-saudara. Inilah, bila tadi tanya nak bagi ke tidak bagi, inilah kuasa terbesar sebagai seorang pengundi. Ya, pengundi ni, dia sebenarnya bos. Kami wakil rakyat ni sebenarnya majikan. Sebenarnya pekerja. So you decide nak sambung kontrak ke tidak. You decide siapa pekerja terbaik yang you nak ambil. Kan? Jadi sebab itu saudara-saudara, kita ambil keputusan yang betul, jangan takut. Kalau kat Malaysia ni kita letak pemimpin ni terlalu besar. Kan? Kadang-kadang orang pun kekok nak panggil saya apa sebab dah tak jadi YB, kan?
Jadi sebab itu saudara-saudara, kali ini kita buat sesuatu yang berbeza. Dan kita cuba tengok bagaimana adakah mereka dapat bagi impact, dan sekiranya mereka dapat, kita pastikan wakil-wakil bersama yang diberi kepercayaan ini dapat beri yang terbaik. Ya, kami yang ada di parti bersama yang daripada ibu pejabat, kita akan bantu untuk memastikan mereka ini dapat bagi yang terbaik. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan atas kehadiran saudara-saudara. Banyak lagi program-program yang kami akan adakan. Kami akan turun ke seluruh negeri Melaka. Kita buat kelainan. Parti lain tengah nak mengorat sana, mengorat sini, nak menikah sana, menikah sini. Bersama kita pergi solo, kita dah pun umum calon-calon kita. And this is the model for us to go into the future. Untuk pilihan raya yang akan datang, saudara-saudara. Jadi terima kasih banyak-banyak. Doakan yang terbaik untuk calon-calon kita dan doakan ya kejayaan dan paling penting keberkatan untuk usaha mereka. Terima kasih.